Johor Darul Takzim JDT membawa bekalan selesa menghadapi Shan United dalam lanjutan Shopee Cup 2026 dengan mengalahkan PDRM FC 11-1 semalam. Bagaimanapun ini merupakan tugasan getih bagi pelatih JDT seandainya pemain lawan melakukan perlawanan berkampung dengan sesekali melakukan serangan pantas kepada gawang JDT nanti. Pengendali Johor Darul Takzim JDT, Hisco Munoz tidak menafikan kemenangan tipis 1-0 ke atas PDRM FC pada aksi kedua. Pusingan 16 Piala Malaysia bukanlah persembahan terbaik buat skuad Harimau Selatan. Munoz berkata banyak aspek perlu diperkemaskan terutama ketika berdepan pasukan yang bermain corak bertahan seperti PDRM yang menyukarkan JDT mencari ruang untuk mencipta peluang. Apabila berdepan pasukan yang mengamalkan corak low back dan menutup setiap ruang, memang sukar untuk kami menghasilkan percubaan yang boleh menghasilkan jaringan, katanya. Namun menurut Munoz, langkah pemain JDT tetap tepat kerana mereka mengekalkan fokus mencari ruang sebelum berjaya menghasilkan gol tunggal pada minit ke-66. Biarpun menang 1-0 sahaja, pada akhirnya kami mara ke suku akhir dengan agregat 11-1. Itu kemenangan yang memadai kerana sepanjang perlawanan kami lebih menguasai permainan, tegasnya. Gol tunggal JDT dijaringkan Tito Martin sekaligus memastikan mereka mengekalkan rentak cemerlang dan melangkah ke pusingan seterusnya. Dalam pada itu, Munoz mengakui perlawanan menentang Melaka FC pada suku akhir nanti lebih mencabar, namun beliau enggan mengulas lanjut dan mahu memberi fokus kepada saingan kejohanan kelab ASEAN ACC menentang Shan United, Khamis ini. Sementara itu, penolong ketua jurulatih PDRM, Eddie Gapel memuji barisan pemainnya yang berjaya menghadkan JDT kepada kemenangan tipis 1-0, sekaligus mengekalkan prestasi kompak pasukan sepanjang perlawanan. Eddie berkata pasukannya menekankan aspek mengelak kesilapan individu, selepas analisis perlawanan sebelum ini yang menyaksikan 7 daripada 10 gol JDT berpunca daripada kecuaian pemain. Kami berjaya mengelak JDT daripada berleluasa walaupun mereka mendominasi permainan. Penjaga gol kami, Noh Hakim Hamidun juga beraksi cemerlang untuk memastikan gawang tidak dibolosi lebih awal, katanya. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.